ada satu hari ni diorang satu family kena penyakit yang sama, tahu tak? Diorang ada yang muntah-muntah, ada yang kena macam sakit kulit ni, macam kulit berlubang-lubang ataupun macam bintik-bintik tu. Ada yang macam menjerit-jerit, macam kena sampuk, histeria. Diorang satu family ni dipercayai kena rasuk dengan satu makhluk dewa lah, diorang gelarkan dewa. Actually diorang ni kena rasuk dengan syaitan yang menyamar sebagai dewa. So itulah starting point dia. Satu family ni dah start macam jadi gila, macam dah tak sioman, start nak cederakan diri sendiri kan. Lepas tu masing-masing macam nak membunuh sama sendiri. Dan ada lagi lah benda-benda pelik lagi yang jadi kat diorang ni. Diorang ni sampaikan tak makan berhari-hari, diorang just minum je. Sebab apa? Sebab diorang takut makanan yang didapat tu dah diletakkan racun ataupun ada cubaan membunuh daripada ahli keluarga yang lain lah. Macam aku cakap tadi, diorang dah start macam nak membunuh sama sendiri ataupun diorang just fikir diorang ni macam nak membunuh sama sendiri. So obviously lah hari demi hari diorang ni dah makin teruk. So apa yang jadi kat mak ayah diorang ni kan? Mak ayah diorang ni dikatakan diikat dekat tiang dan hanya dibagi makan najis dan air kencing sahaja. Dan diorang adik-beradik ni dah tak rupa manusia dah macam makhluk lain dah. Dan akhirnya ada seorang mati dalam keluarga tu, iaitu Kak Long dia ni. Dipercayai dia ni mengalami kecederaan dan kegagalan organ-organ dalaman dia yang banyak lah. So dari tu korang bayangkanlah situasi tu macam mana. Memang dah huru-hara sangat sampai ada seorang meninggal. Tapi sampai sekarang tak ada siapa tahu kronologi macam mana Kak Long diorang ni boleh mati. Sampai kan ada orang buat spekulasi sama ada Kak Long dia ni mati sebab kecederaan dan kegagalan organ dalaman tu, ataupun diorang sengaja korbankan Kak Long diorang ni untuk lepaskan diri diorang daripada syaitan-syaitan yang merasuk diorang tu. Means kat situ diorang saja korbankan Kak Long diorang ni, anak sulung diorang ni, supaya diorang dapat lepaskan diri daripada dewa yang diorang nampak tu, dewa jahat, syaitan-syaitan yang merasuk diorang tu. Dan pada satu hari ayah dia decide untuk keluar daripada situ sebab dia percaya yang syaitan tu dah tak ada. Syaitan tu dah mati bersama dengan anak sulung dia ni. Dan memang ada laporan polis yang kawasan rumah keluarga Wu ni memang dikawal oleh pihak polis dengan ketat dan dikatakan tempat tu memang menyeramkan. Lepas tu akan dijumpa sumber lain pula, dikatakan lepas kejadian tu diorang ni mati satu persatu. Satu family ni mati satu persatu, satu demi satu, kecuali mak dia ni. Dikatakan mak dia ni ditempatkan di ward rawatan sakit mental, sakit jiwa.